Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang. Siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Habis. Full stop. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai. Yang tak puas hati dengan mak ayah ni ramai. Yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni ramai. Kuliah dia main tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Taklah perang lah. Jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Sebab tu ulama kata, tengok kepada ayat kembang ni, siapa yang mentaati Allah saja tetapi hubungan dengan mak ayah tak elok, maka dia tidak akan mendapat ketenangan dalam ibadat yang dia buat walaupun 30-40 tahun. Tak dapat. Takkan benda ni praktikal. Siapa ada masalah dengan mak ayah dia tahu. Pi umrah, sonok pi, lepas tu pasal apa berasa macam tak sedap hati juga? Ada. Dia rasa tak sedap hati. Hari-hari boleh semayang dua jemaah. Hari-hari boleh main masjid. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan dia sepanjang tahun, dia duk cari ada satu sudut ruang dalam hati dia dan dia berasa kosong, tak terisi. Dia kata tak tahu kok mana ustaz, saya pun tak tahu pasal apa ruang kosong kegelisahan ini tidak terisi. Kita cek balik dengan mak ataupun dengan ayah. Salah seorang lah. Sama aja. Dua-dua power, tapi yang lebih power adalah ibu. Lebih power.